Ramai orang tengah tanya satu benda sekarang. Johor bubar, 4 hari kemudian Negeri Sembilan pula bubar. Jadi ramai rakyat tertanya-tanya, kalau dah dekat sangat, kenapa tak buat pilihan raya sekali je? Bukan ke lagi mudah, lagi jimat masa, lagi jimat kos dan lagi senang untuk semua pihak. Tetapi kalau kita tengok balik apa yang sebenarnya berlaku, rupanya ada juga sebab tertentu kenapa Johor dan Negeri Sembilan tidak mengundi pada hari yang sama. Dan lebih menarik, ramai penganalisis politik melihat dua pilihan raya negeri ini bukan sekadar tentang Johor dan Negeri Sembilan, tapi mungkin menjadi petunjuk awal kepada hala tuju politik Malaysia menjelang PRU 16 nanti. Mula-mula kita tengok fakta dulu. DUN Johor dibubarkan pada 1 Jun, DUN Negeri Sembilan pula dibubarkan pada 5 Jun. Beza hanya 4 hari. Sebab tu, ramai menjangkakan kedua-dua negeri akan mengundi serentak. Tetapi akhirnya SPR menetapkan Johor mengundi dekat 11 Julai. Negeri Sembilan pula undi pada 1 Ogos. Secara rasmi, SPR menjelaskan bahawa kedua-dua pilihan raya tidak dapat diadakan serentak kerana faktor persediaan dan logistik pilihan raya. Tambahan pula, Negeri Sembilan dibubarkan lebih awal daripada jadual asal dan memerlukan penyelarasan tambahan daripada pihak SPR. Jadi, secara rasmi, isu utamanya kat sini ialah kesiapsiagaan operasi pilihan raya, bukan kerana mana-mana parti politik. Sekarang kita masuk pula bahagian yang lagi menarik. Ramai pemerhati politik melihat Johor sebagai ujian kekuatan BN. Kenapa? Sebab Johor merupakan antara negeri paling penting untuk UMNO dan BN. Dalam PRN Johor 2022, BN menang besar dengan 40 daripada 56 kerusi DUN. Dan kali ini, BN sekali lagi mempertahankan kerajaan negeri yang dipimpin oleh Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi. Tapi, ada satu perkara yang ramai orang lupa. Dalam PRN Johor 2022, BN menang besar. Tapi bila masuk PRU 15, corak pengundian Johor berubah dan persaingan menjadi lebih terbuka. Sebab tu ramai mahu melihat sama ada rakyat Johor akan mengulangi corak PRN 2022 atau mereka nak tunjukkan sentimen yang berbeza kali ini. Kalau Johor dilihat sebagai ujian untuk BN, Negeri Sembilan pula dilihat sebagai ujian penting kepada PH. Negeri ini dipimpin oleh Menteri Besar daripada PKR, Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebelum pembubaran DUN, PH dan BN bersama-sama menguasai majoriti besar dalam DUN Negeri Sembilan. Namun kali ini, rakyat akan menentukan sama ada kerajaan negeri sedia ada masih mendapat mandat untuk terus memerintah atau sebaliknya. Sebab tu, ramai pemerhati politik melihat Negeri Sembilan sebagai medan untuk mengukur tahap sokongan rakyat terhadap kerajaan negeri pimpinan PH. Satu lagi bahagian yang menarik, Johor mengundi dahulu. Negeri Sembilan pula mengundi hampir 3 minggu lepas tu. Dan menurut beberapa penganalisis politik, keputusan Johor berpotensi mempengaruhi momentum dan naratif kempen di Negeri Sembilan. Sebagai contohnya, kalau BN menang besar di Johor, sudah tentu penyokong mereka akan bercakap tentang momentum dan keyakinan rakyat. Kalau PH berjaya pula, dia memberi saingan kuat, mereka juga akan menggunakan keputusan itu untuk meningkatkan pula semangat penyokong menjelang pengundian di Negeri Sembilan. Sebab itulah ramai pemimpin politik sedang memberi perhatian kepada Johor terlebih dahulu. Jadi, bila kita melihat Johor dan Negeri Sembilan, jangan lihat mereka ni sekadar dua pilihan raya negeri biasa. Kerana yang sedang diuji bukan saja calon-calon yang bertanding, tetapi juga kekuatan BN, kekuatan PH, pengaruh BN dan sentimen sebenar rakyat Malaysia ketika ini. Dan sebab itulah ramai pemerhati politik melihat dua PRN ini sebagai bacaan awal sebelum negara bergerak menuju PRU 16. Dalam beberapa minggu akan datang nanti, kita akan dengar pelbagai janji, kempen dan propaganda politik. Dengar semuanya, nilai semuanya, semak faktanya, kerana akhirnya yang menentukan masa depan Johor dan Negeri Sembilan bukan ahli politik, tetapi rakyat yang keluar mengundi.